Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua penonton setia di TV Al Hijrah, alhamdulillah kita kembali bersiaran dalam rancangan Muhakkat Suluh bagi episod yang kelima. Dan seperti mana episod-episod yang terdahulu, kami bawakan kepada anda tajuk yang cukup menarik. Begitu juga dengan episod kali ini, iaitu Kerasnya Takdir, yang akan membawakan kepada anda kes berkaitan dengan tuntutan melanjutkan tempoh perintah bagi nafkah anak. Baiklah para penonton, anak adalah merupakan anugerah terindah bagi pasangan yang bergelar ibu dan ayah. Seiring dengan kelahirannya, terselit satu tanggungjawab yang besar buat si ayah untuk menyediakan nafkah kepada si anak. Untuk memberikan penjelasan dan juga pendedahan yang lebih lanjut, marilah sama-sama kita saksikan simulasi majlis suluh yang berlangsung di Mahkamah Syariah berkaitan dengan tuntutan melanjutkan tempoh perintah bagi nafkah anak. Jom sama-sama kita saksikannya. Di dalam Mahkamah Rendah Syariah, nombor kes 05004 024 1324 2019 di antara plaintiff Zaitun binti Ramli, defendant Ashraf bin Ahmad, kes tuntutan nafkah anak. Mohon berdiri. Keputusan mahkamah. Setelah mahkamah berpuas hati mendengar keterangan kedua-dua pihak dan saksi-saksinya serta dokumen-dokumen dan hujahan yang dikemukakan, maka adalah dengan ini mahkamah memerintahkan seperti berikut. Pertama, defendant diperintahkan membayar nafkah anak bernama Suzana binti Ashraf berusia 14 tahun berjumlah RM150 sebulan. Kedua, pembayaran ini hendaklah dibayar secara terus ke dalam akaun Maybank plaintiff Zaitun binti Ramli, nombor akaun 515678774002 mulai 1 hari bulan setiap bulan tanpa gagal. Ketiga, perintah ini berkuat kuasa serta-merta sehingga anak tersebut berusia 18 tahun. Surat tawaran. Tengoklah dapat mana. Surat tawaran ke mana ni? Unimas. Ya Allah, Zana, syukur. Zana pandainya anak mak. Mak bangga dengan Zana. Tengoklah anak siapa. Kat mana tadi? Unimas? Unimas. Sarawak. Okey. Mak rasa macam mana? Kalau ikutkan Zana tu, belanja ni kan. kalau ikutkan Zana fikir ni, memang mahal lah kosnya, flight lagi, semua lagi, macam mana? Mak boleh ke support Zana? Tapi Zana boleh je kalau nak tolak tawaran ni, tak ada masalah. Jangan macam tu nak. Kita susah nak dapat tawaran macam ni. Ini peluang untuk Zana terus berjaya. Macam ni. Mak cuba tanyakan pada pakcik-makcik kalau ada yang boleh bantu kita. Tapi itulah, dia kata bukan orang senang. Tapi Mak boleh cuba. Kalau Pak Lang tak boleh? Pak Lang kontraktor, dia tak boleh tolong kita. Pak Lang tu bukannya Zana tak kenal. Dia tu kan susah sikit Zana. Tambah-tambah ni anak dia Alan tu accident. Lepas tu macam mana Mak? Mak rasa macam mana? Mak ada idea ke? Macam ni lah Zana. Rasanya Zana dah sampai masanya Zana kena call ayah. Tak nak lah ayah. Ayah suka ke Zana pun. Asyik jumpa je nak marah. Jangan sakit macam tu telinga lah. ni dengar. Mana tahu sekarang dah berapa tahun dah lama. Mungkin dia dah tak ingat dah apa yang dia marah kat kita. Tak ada cara lain. Zana ini dah cara yang paling baik yang boleh Mak fikir sekarang ni. Zana cubalah Zana. Zana call Zana call ayahnya. Yelah, Zana try lah Mak. Tengoklah macam mana.
Mana aku nak cari duit ni? Ish, nak call ayah ni. Takutlah pula. Zana. Hello, Assalamualaikum. Ayah sihat? Alhamdulillah, sihat. Ayah dah kerja ke? Ha, Zana. Apa kau call aku ni? Zana ada benda ni nak sampaikan ke ayah. Zana dapat tawaran masuk universiti. Masuk you kau dapat you mana? Unimas, Sarawak. Unimas, Sarawak. Pandai juga kau So Zana call ni kalau boleh Zana nak minta tolong ayah lah untuk bagi duit belanja kat Zana dengan yuran pengajian lah. Aku dah agak dah. Kau tak pernah call aku. Kau call aku mesti pasal duit kan? Ayah, Zana call dengan baik ni lah. Dah. Tak ada. Sekarang ni aku just follow perintah mahkamah. Mahkamah sebut aku kena bayar nafkah sampai kau umur 18 tahun. 18 tahun stop, so aku stop. Ayah tak kesian langsung ke kat Zana? Tak sayang langsung kat Zana? Zana anak ayah tau. Kau sekarang nak duit baru kau nak cari aku. Dulu bukan main lagi. Semua kau nak menangkan mak kau. Tak apalah ayah. It's okay. Saya cuba cari cara lain. Saya akan pastikan ayah tanggung juga Zana. Tak apalah, suka hati kau lah. Ayah cakap apa? Macam biasa lah mak. Aduh. Tak apalah Zana. Kita pergi court je lah. Kita tanya pada mahkamah apa yang kita boleh buat. Okey? Dah, sabar. Cik Suzana? Cik ni notis dulu. Okey, cik nanti datang pada tarikh yang ditetapkan di bilik pertemuan Sulu 5 Mahkamah Tinggi Syariah Seremban ya. Nanti bawa sekali lah dokumen yang lain ya. Okey, itu saja cik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Encik Ashraf dan juga Cik Suzana sebab hadir pada majlis suluh kita hari ini. Alhamdulillah, syukur. Itulah komitmen terbaik daripada kalian berdua untuk memastikan kita punya majlis suluh ini berjalan dengan lancar. Jadi untuk makluman Cik Ashraf, Cik Suzana hadir hari ini untuk buat tuntutan mengubah perintah nafkah anak yang dulu yang dah tamat 18 tahun, umurnya 18 tahun. Okey, jadi hari ini dia datang sini untuk buat tuntutan ubah perintah. Jadi saya nak tanya, ada tak bawa hari ini perintah yang lama tu? Kalau saya tak bawa lah, saya rasa perintah tu dengan mak. Tapi setahu saya yang boleh dikatakan ayah transfer 150 lah sebulan. Okey, itu yang Cik Zana tahulah. Yang saya tahu. Kalau betul lah Cik Ashraf kata ada bayar, okey. Saya betul saya ada bayar. Okey, ada tak bawa apa-apa transaksi? Saya simpan semua bukti-bukti resit pembayaran semua ada dalam file ni. Okey, ada bawa. Daripada umur dia 18 tahun, 14 tahun sampai dah umur 18 tahun. Okay, ada bawa tak? Ada bawa. Tuan tengok. Tapi ayah tak satu-satu. bayar juga kan? Ayah tak ada bulan ayah miss juga kan? Cik Zana sekejap, kita tengok. Ni Cik daripada tahun bila ni? Daripada umur dia 14 tahun lah. Tapi ada juga tuan yang bulannya dia tak transfer. Memanglah saya kerja sendiri tuan. Ada keadaan saya memang sesak-sesak sikit. Saya ada termis lah, tapi saya bayar juga. Memang saya terlewat bayar. Ayah tipu je lah juga. Kenapa ayah nak tipu depan tapi aku bayar. Tapi ada juga ayah tak bayar kan? Macam ni. Kita nak bincang elok. Okey. Yang Cik Ashraf kata ada bayar dan Cik Zana kata tak ada bayar. Okey, boleh tak ceritakan bagaimana kehidupan Cik Zana selama kalau tuan nak tak tahu, ayah ni dah tinggal kita orang masa saya umur form 2 lagi. Tinggal kita orang dalam keadaan susah. Mak yang kena struggle nak sara saya. Dalam masa tu, ada mak ni tak boleh nak pergi kerja sebab apa? Kenapa? Ada ayah ni kaki pukul. Selalu Kau pukul mak. jangan buat fitnah dekat sini Okey, ada keselak kalau ni, kalau tengok boleh muka, lebam kaki, lebam tangan, lebam badan. Lebam kalau cik nak tengok, mak saya dekat luar. Parut tu ada lagi sampai sekarang. Kau jangan nak buat kira-kira cerita dekat depan sini. Kalau tak, Aku tak pernah buat apa pun dekat mak kau. Cik Ashraf. Mak kau tak percaya tak pernah taat dekat aku Kalau tau kau tak? tak percaya kau Okey, boleh tengok dekat kejap. mak. Cik Ashraf, Cik Zana, saya rasa tak boleh kita nak teruskan perbincangan secara baik macam ni. Jadi saya nak minta persetujuan bersama. Kita nak buat satu kaedah konkurs. Okey? Saya akan panggil seorang-seorang untuk saya bincang sama-sama. Boleh macam tu? Setuju tak?
Tak, sekarang ni saya nak dia minta maaf dekat saya. Kenapa dia Tak, fitnah kenapa saya ayah tak buat nak kejahatan tangguh saya? Sabar. Okey, saya minta Saya saksi saya hidup, minta Mak. Cik Zana sekejap. Saya minta persetujuan. Kita nak buat sesi sorang-sorang. Boleh? Saya akan tanya dengan Cik Ashraf, saya akan tanya sendiri dengan Cik Zana. Untuk kita selesaikan masalah kita dan selesaikan kes kita. Boleh? Tak apalah, saya pun memang ada banyak nak cerita ni. Ikutlah, Okey, baik. ikut tuan mana yang Okey, tuan baik. rasa terbaik. Terima kasih sebab beri kisah yang baik. Boleh saya minta Cik Zana untuk tunggu di luar dulu. Nanti saya akan panggil balik Cik Zana. Okey? Okey, jadi sekarang ni bila dia meningkat remaja, cik sendiri kena tengok. Dia pun dah dapat tawaran belajar kat Unimas. Kan? Satu pengembangan yang baik untuk anak cik. Apa pendapat cik dengan anak yang dapat belajar baik ni? Takkan itu pun cik tak nampak kan? Ya, memang saya bangga bila dia maklumkan dekat saya dia dapat masuk universiti. Satu pencapaian yang baik. Dan tentu sebagai bapa saya bangga. Mana-mana bapa pun akan bangga bila lihat anak dia berjaya. Dan saya pun secara ikhlasnya tuan, memang saya nak lihat Zana ni berjaya. Okey. Saya ikhlas saya cakap, saya bersedia untuk bagi nafkah. Okey. Saya bersedia untuk bagi nafkah, untuk sambung nafkah tu, untuk tampung dia punya pelajaran dia lah dekat Unimas tu. Tapi saya tak tahu berapa banyak dia minta. Okey, tak apa. Nanti boleh kita saya akan tanyakan. Kalau kata nak up daripada 100.5, kalau 300 tu insya-Allah lah saya boleh bagi. Alhamdulillah, bagus. Terima kasih. Lepas tu dia punya apa yuran-yuran dia apa semua tu. InsyaAllah saya boleh saya faham tanggungjawab saya sebagai bapa. Bagus. Cuma saya nak nanti dia bersedia untuk pulihkan balik hubungan di antara kami lah. Sebagai saya sebagai bapa, dia sebagai baik. anak. Jadi alhamdulillah syukur. Cik setuju tadi 100.5 naik kepada 300. Itu 300 insya-Allah. Duit belanja Zana dan akan tanggung yuran pengajian Yuran Zana. pengajian. Lepas tu saya nak tengoklah apa dia yang dia minta lagi. Tapi saya ikhlas saya cakap, saya bersedia untuk berunding dan berbincang dengan dia untuk menentukan apa-apa kadar amount untuk saya nafkahi. Okay, alhamdulillah syukur. Sila duduk. Terima kasih tuan. Cik Zana okey? Okey. Nampak frust tadi dengan ayah? Ya, sangatlah. Okey. Jauh di sudut hati dia sangat bangga dengan Cik Zana. Sebab dia tahu banyak anak-anak orang yang berpisah ni tak menjadi orang. Daripada apa yang Cik Zana minta untuk tambah yuran dan sebagainya, ada lagi tak yang Cik Zana nak tambah? Apa yang saya nak minta, ayah bagi belanja bulanan. Sebelum ni kan 100.5, mungkin boleh bagi 300 ke sebulan untuk belanja bulanan dan tanggung yuran pengajian saya lah sepanjang tempoh mengaji tu. Okey, baik. Tadi saya dah cakap pasal tu dengan Cik Ashraf. Jadi alhamdulillah syukur dia setuju untuk memberikan Cik Zana duit belanja bulanan 300 sebulan. Ayah setuju. Ya. Dan dia setuju untuk menanggung semua yuran pengajian Cik Zana sepanjang pengajian. Kita jumpa balik tiga-tiga. Baik. Saya dah berbicara dengan Cik Ashraf tadi dan Cik Zana pun sudah beritahu hasrat daripada Cik Ashraf sendiri. Jadi insya-Allah Cik Zana tak ada masalah untuk minta maaf dengan Cik Ashraf sebab Cik Ashraf kena faham kan situasi itu berlaku semasa Cik Zana ni kecil. Jadi dia nampak bila perbuatan Cik Ashraf tu mungkin membuatkan terkesan kepada Cik Zana. Boleh kita saya minta maaf lah ayah. Saya tahulah saya ada terkasar bahasa dengan ayah, tertinggi suara. Saya ucap terima kasih sangat sebab ayah sanggup nak tanggung yuran pengajian saya, tanggung makan pakai saya. Saya bukan apa, benda yang jadi tu buat saya, yalah benda tu terkesan, saya jadi terbawa-bawa. Macam itulah, saya minta maaf sangat-sangat. Ayah pun minta maaf juga dengan Zana sebab selama daripada Zana kecil sampailah sekarang, ayah akui ayah tak menjalankan tanggungjawab sebagai bapa yang baik untuk Zana. Dan apa yang terjadi di antara ayah dengan mak menyebabkan Zana yang menerima kesan dan akibat ni. Dan ayah harap sangat Zana boleh maafkan ayah. Zana boleh terima ayah sebagai seorang bapa. Dan insya-Allah ayah berjanji ayah akan cuba jadikan sebagai ayah yang terbaik insya-Allah selepas ni. Dan
ayah juga nak minta maaf juga dengan mak. Nanti Zana balik, Zana kirim salam ayah dengan mak. Zana pun minta maaf lah bagi pihak mak. Bukan mak pun, kalau ikutkan mak pun tak ada berdendam dengan ayah. Cumanya ialah benda yang lepas kan. Jadi dia setuju ke yang saya nak bagi RM300 tu? Okey, jadi persetujuan tadi yang ditawarkan oleh Cik Ashraf, Cik Zana setujulah. Saya setujulah. Cukup RM300? Okey. 300 untuk kalau ikut sebulan tu tak cukup lah. Tapi kalau minimum yang ayah boleh bagi 300, okey. Kalau ayah ada lebih, ayah nak offer tinggi lagi pun tak ada masalah. Zana okey. Ayah pun je. tak boleh nak janji bagi lebih daripada RM300. Tapi untuk RM300 insya-Allah ayah akan bagi setiap bulan pada akaun Zana. Kalau ada rezeki lebih, insya-Allah ayah akan bagi lebih. Terima kasih ayah dengan yuran pengajian. Tapi belajar elok-elok, belajar rajin-rajin. Insya-Allah. Yuran pengajian akan tanggung. Tak apalah, untuk permulaan ni tengok apa yuran tu macam mana. Saya insya-Allah untuk pembayaran awal ni saya bayarlah. Baik, jadi kita akan menyatakan persetujuan bersama ini melalui satu perintah. Okey, jadi kalau ikut undang-undang, perintah lama tu kita akan tukar. Kita akan ubah kepada perintah yang baru mengikut undang-undang yang sah. Okey, yang lama tu dah terbatal dengan persetujuan bersama kita hari ini, insya-Allah. Boleh ya? Kenapa? Sebab perintah tersebut sebagai jaminan untuk belanjaan ni, untuk nafkah ni. Saya nak kena bayar ni sampai bila ya tuan? Sepatutnya sehingga habis belajar lah. Okey, hampir belajar. Baik, saya akan uruskan berkenaan dengan perintah tersebut. Jadi saya minta Cik Ashraf dan juga Cik Zana boleh tunggu di luar untuk saya drafting perjanjian kita ni untuk ditandatangani bersama dan akan kita masukkan dalam Dewan Bicara untuk diendoskan di depan hakim. Setuju Baik, alhamdulillah, syukur. Baik, itu saja yang saya dapat bantu pada hari ini sebagai pembuat acara. Jadi semoga persetujuan yang dicapai ini akan berjalan dengan baik, akan dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Harapnya begitulah. Kalau misalkan tak ada masalah dari segi pembayaran dan sebagainya, boleh bincang terus. Jangan ada blocking nombor telefon lah, susah nak berurusan kalau benda macam tu berlaku. Okey, baik, itu saja. Kita tangguh. Kita tutup majlis kita dengan bacaan tasbih kifarah dan surah Al-A'raf. Alhamdulillah, kita kembali bersiaran dalam rancangan Muhakat Suluh bagi episod yang kelima. Dan para penonton telah saksikan sebentar tadi paparan simulasi Majlis Suluh berkaitan dengan kes tuntutan melanjutkan tempoh perintah bagi nafkah anak. Dan nampaknya pada episod kali ini saya juga tidak berkeseorangan kerana bersama saya seorang pegawai suluh dari Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sembilan. Okey, iaitu Dr. Zulzaidi bin Mahmud yang merupakan Ketua Unit Suluh dari Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sembilan. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, ceria Doktor pada hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor kerana sudi meluangkan masa bersama kita bagi episod kali ini. Okey, baiklah Doktor, saya ingin ajukan satu soalan kepada Doktor. Kalau kita lihat dalam paparan sebentar tadi Doktor, pada awalnya pihak-pihak menghadapi kesukaran untuk berbincang secara bersama dan kita dapat lihat pegawai suluh telah mengambil langkah untuk mengasingkan pihak-pihak ini dan mengasingkan perbincangan tersebut. Jadi mungkin Doktor boleh jelaskan kepada para penonton kita berkaitan dengan situasi tersebut. Silakan Doktor. Terima kasih Puan Anian Dadirah atas soalan yang dilontarkan sebentar tadi. Bila kita melihat berkenaan dengan Majlis Suluh yang dinyatakan sebentar tadi, Majlis Suluh merupakan sidang pengantaraan di antara kedua-dua belah pihak, yang mana Majlis Suluh tersebut akan dipengurusikan oleh pegawai suluh yang akan dilakukan berdasarkan kaedah-kaedah suluh setiap negeri. Bila kita melihat berkenaan dengan Majlis Suluh tersebut, sekiranya tiada persetujuan ataupun penyelesaian di antara kedua-dua belah pihak, maka pegawai suluh boleh mengadakan sidang kaukus. Sidang kaukus merupakan sidang pengantaraan yang dibuat secara berasingan bagi kedua-dua belah pihak. Tujuan sidang kaukus tersebut adalah untuk memastikan kepentingan option yang dilontarkan oleh pihak-pihak dapat dikenal pasti bagi mendapatkan persetujuan dan juga menyelesaikan. Majlis Suluh sebagaimana yang kita ketahui, Majlis Suluh merupakan majlis bagi mendapatkan penyelesaian bagi kedua-dua belah pihak bagi isu yang dipertikaikan Puan. Okey, baiklah, terima kasih Doktor atas kupasan yang diberikan sebentar itu tadi. Maksudnya ada option lah sekiranya secara bersama perbincangan tersebut
gagal dicapai, maka boleh dibuat secara berasingan dan insya-Allah mungkin dengan cara tersebut persetujuan boleh dicapai melalui majlis suluh. Baiklah doktor, terima kasih atas kupasan yang begitu menarik sebentar itu tadi. Baiklah para penonton, alhamdulillah nampaknya rancangan Muhakat Suluh bagi episod yang kelima sudah sampai ke penghujungnya. Jutaan terima kasih diucapkan kepada para penonton setia TV Al-Hijrah yang kekal bersama kami dari awal hingga ke akhir rancangan. Semoga segala yang dikongsikan pada hari ini dapat memberi manfaat buat anda semua. Dan jangan lupa temu janji kita pada minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama bersama saya Anis Nadirah Abu Bakar. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suluh, solusi pendamaian, syariah asas keadilan.